Berita baik untuk semua warga Ampang. Alang Fried Chicken kini dah buka kios cawangan baru. Ni dia ayam goreng legend dari resepi tersendiri. Tak sama macam ayam goreng biasa. Alang Fried Chicken memang ada rasa yang unik dan sekali cuba confirm ketagih. Di sini ayam diproses sendiri dan bukan jenis frozen yang dah lama disimpan. Lepas tu, ayam disalup dengan tepung khas yang diadun dengan rempah dari resepi tersendiri. Bukan tepung biasa geng, sebab tu rasa dia memang unik, memang autentik. Cara ayam dimasak di sini menggunakan kaedah deep fryer dengan masa yang dah ditentukan. Jadi tak ada istilah ayam mentah atau hangus. Setiap ketul dimasak sempurna, luar crispy, dalam juicy. Dengar ni geng. Crispy dia memang lain macam. Juicy gila, kulit dia super rangup, rempah dia memang lain daripada yang lain. Rasa memang kick tapi tetap balance. Ni bukan ayam goreng biasa-biasa geng, ini ayam yang digoreng dengan jiwa. Bukan setakat ayam goreng je tau, dekat sini juga turut ada jual rangka ayam untuk yang suka kunyah sampai licin. Jenggawan goreng yang confirm rangup dan yang paling best. Sekarang Alang Fried Chicken dah jual ayam goreng seekor. Istimewanya bila korang beli ayam seekor ni, korang akan dapat 3 sos topping secara percuma yang terdiri daripada cheese sauce, Korean sauce dan sambal hijau. Tapi kalau korang beli menu yang lain pun, korang boleh add on topping sos ni. Kalau korang nak makan puas-puas dengan family atau gang, order terus ayam seekor, baru puas hati. Nak dine in boleh, nak take away pun boleh. Serius berbaloi gila, kulit crispy, isi juicy dan yang paling penting, memang penuh dengan rasanya yang sangat lazat. Jadi geng, kalau tengah cari ayam goreng paling padu ke Ampang ni, Alang Fried Chicken adalah tempat yang paling sesuai. Untuk West, hanya type Alang Fried Chicken Ampang. Kios dia betul-betul depan Pasar Mini Street Mart. Dibuka dari 4 petang hingga 10 malam. Jangan fikir lama-lama, ajak kawan-kawan dan bawa family datang terus. Tak cuba rugi, dah try confirm repeat. Agak-agak berapa bintang saya nak bagi? Daripada 10 bintang, saya bagi 9.5 bintang solid. Ini dia Alang Fried Chicken, the best fried chicken in town.